Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazal Salsabila binti Syarul Sazli dari kelas PPS19. Hari ini saya akan menyampaikan program iaitu program Satu Hari Satu Saranai yang berkaitan dengan peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan manusia mengikut bidang yang saya pilih iaitu bidang sosial. Peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang sosial sangatlah penting kerana kedua-duanya menjadi panduan utama umat Islam dalam membentuk kehidupan masyarakat seimbang, adil dan berakhlak. Berikut adalah surah An-An'am ayat 89 yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah panduan menyeluruh dalam kehidupan termasuk urusan sosial masyarakat. Sarana sosial kita pada hari ini ialah menjaga ukhuwah sesama Muslim. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua-dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat segala syafaat dan rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bukti jelas bahawa Allah SWT sendiri yang menyatakan orang beriman itu bersaudara dan Allah perintahkan kita supaya mendamaikan mereka jika berlaku perselisihan. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang beriman itu diikat dengan tali persaudaraan yang lebih kukuh daripada sekadar hubungan sedarah. Persaudaraan Islam sejak lahir daripada akidah dan iman boleh menyatukan hati-hati manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit ataupun kedudukan darjat. Contohnya dalam kehidupan seharian kita, dengan menjaga ukhuwah boleh dilakukan dengan perkara-perkara yang mudah seperti memberi salam, memberi senyuman kepada saudara kita, memaafkan kesalahan orang lain atau menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Tak kira bangsa ke, tak kira agama ataupun tidak kira latar belakang orang tu. Oleh itu, ukhuwah adalah kunci kekuatan kepada umat Islam. Tanpa ukhuwah, masyarakat akan mudah berpecah belah. Tetapi jika mempunyai ukhuwah yang ukuh, kita akan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup dalam keadaan suasana aman dan harmoni. Sebagai penutup, marilah kita jadikan hari ini sebagai titik mula untuk memperkukuhkan ukhuwah kita dengan saudara mara kita se-Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai setiap usaha kita dalam menjaga persaudaraan se-Islam kita pada hari ini. Oleh itu, sekian sahaja saranan saya pada hari ini. Sarana sosial kedua kita pada hari ini ialah berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam masyarakat, hubungan anak dan ibu bapa adalah asas keharmonian sosial dalam sesebuah keluarga. Al-Quran meletakkan kedudukan ibu bapa selepas ketaatan kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda bahawa redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa dan murka Allah bergantung kepada murka kedua ibu bapa. Daripada hadis riwayat Al-Tirmizi, ini menunjukkan bahawa betapa besarnya kedudukan ibu bapa di sisi Allah. Berbuat baiklah kepada mereka bukan hanya setakat memberi nafkah ataupun hadiah, tetapi juga mendengar nasihat dan mendoakan mereka serta menjaga hati mereka. Buktinya, Rasulullah pernah bersabda bahawa betapa besarnya kedudukan ibu bapa dalam Islam menyebabkan seseorang hamba tidak akan memperoleh redha Allah sekiranya dia mengabaikan hak ibu bapa kerana redha Allah bergantung kepada redha mereka. Hal ini menunjukkan bahawa berbakti kepada ibu bapa bukanlah sekadar tanggungjawab keluarga tetapi ialah ada ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam kehidupan seharian, antara cara yang boleh berbakti pada mereka adalah menziarahi mereka selalu, menolong mereka dalam urusan harian, berbicara dengan lembut dan mendoakan mereka agar sihat dan sejahtera. Selain itu, boleh melaksanakan amanah
atau wasiat yang ditinggalkan bagi kita. Dan bagi yang tiada ibu bapa yang telah meninggal dunia ataupun tiada, berbakti boleh dilakukan dengan mendoakan mereka dan menyambungkan silaturahim dengan rakan-rakan mereka agar hubungan antara kenalan ibu bapa kita tidak terputus begitu saja. Oleh itu, berbaktilah kepada ibu bapa kerana ia merupakan perintah yang besar dan mendatangkan keberkatan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Anak yang taat melahirkan keluarga yang sejahtera dan keluarga yang sejahtera membentukkan masyarakat yang harmoni. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan hari ini sebagai titik permulaan untuk lebih menghargai dan membahagiakan ibu bapa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan untuk terus berbakti kepada mereka dan menempatkan mereka di dalam syurga Allah dan menjadikan mereka sebagai salah satu golongan yang mulia di sisi Allah dengan penuh kasih sayang dan mulia. Sekian daripada saya. Sarana sosial pada hari ini adalah menjaga lisan dalam pergaulan seharian. Lisan adalah amanah Allah Subhanahu Taala kepada kita. Dengan lidah, kita boleh membawa kebaikan, tetapi juga dengan lidah, manusia boleh terjerumus dalam dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Kahf ayat 18, tiada sesuatu kata yang diucap melainkan ada di sisinya malaikat mengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita akan direkodkan oleh malaikat sama ada baik ataupun buruk dan dipampangkan di hari akhirat nanti. Berikut merupakan surah Kahf ayat 18 yang menunjukkan bahawa segala lisan dan percakapan kita akan dicatat dan diawasi oleh malaikat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan sosial, menjaga lisan boleh menunjukkan cara mengelak gosip, fitnah, caci maki atau kata-kata yang kasar. Sebaliknya, kita gunakan lidah untuk memberi nasihat, menyebarkan salam, menyebarkan ilmu ataupun sekadar ucapan yang menggembirakan orang seperti selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan menjaga lisan adalah asas kepada keharmonian sosial. Kata-kata yang baik boleh mengeratkan persaudaraan, manakala kata-kata yang buruk boleh merosakkan hubungan. Oleh itu, kawallah lidah kita kerana setiap patah perkataan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama bermuhasabahkan diri dan berusaha menjaga lisan dalam kehidupan seharian supaya masyarakat kita lebih aman dan mesra dan penuh kasih sayang antara satu sama lain. Saranan pada hari ini ialah mengelak perpecahan dan menyatukan hati umat. Dalam dunia serba moden, kita semakin mudah berhubung, tetapi semakin sukar untuk bersatu. Perbezaan kecil kadang-kadang menimbulkan jurang besar antara kita. Sedangkan Islam menuntut agar kita hidup dengan kasih sayang, tetapi bukan hidup saling menjauhkan diri antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini memberikan saranan langsung kepada umat Islam untuk berpaut pada tali Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya kita berpaut kepada tali panduan ilahi ini, kita tidak akan mudah berpecah dan kerana panduan Allah menyatukan hati kita sesama umat di dunia dan di akhirat. Surah Ali Imran ayat 103,
menyeru umat Islam supaya berpegang teguh kepada agama Allah dan hidup bersatu padu tanpa berpecah belah. Sarana pada hari ini mengingatkan kita supaya tidak menjadi penyebab pecahan dalam masyarakat. Sebaliknya, jadilah insan yang menyatukan. Dalam kehidupan seharian, perpecahan boleh muncul dalam pelbagai bentuk, melalui pertelingkahan keluarga, pergaduhan antar sahabat, perdebatan di media sosial. Namun, Islam juga mengajar kita supaya mendamaikan, bukan menyalakan api seperti peribahasa, menyalakan api yang marak. Kita perlulah mengawal emosi, jaga kata-kata dan utamakan perpaduan. Setiap kali kita untuk memilih untuk diamkan diri dan bertengkar, kita sedang hidupkan sunnah Nabi yang menyeru kepada perdamaian. Contoh aplikasi yang boleh diterapkan dalam masyarakat: jika berlaku salah faham, pilih untuk berbincang, bukan menulis di media sosial ataupun mengumpat. Sekiranya melihat orang bertelingkah, mainkan peranan anda untuk mendamaikan. Dan jika ada perbezaan pandangan, hormati dan dengar dengan hati yang terbuka. Inilah cara yang praktikal untuk melaksanakan sarana sosial pada hari ini. Ia bukanlah teori, ia merupakan tindakan yang mengubah keadaan masyarakat kita ke arah lebih harmoni. Kesimpulannya, sarana pada hari ini mengajar kita bahawa kekuatan umat terletak pada kesatuan, bukanlah bilangan. Apabila umat Islam bersatu, mereka menjadi gagah. Tetapi apabila berpecah, mereka mudah dipijak. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panduan yang terbaik untuk mengekalkan perpaduan sosial, kerana kedua-duanya menuntut kita agar saling menghormati, memilih perdamaian dan menolak perpecahan. Secara keseluruhan, program Satu Hari Satu Saranan dalam bidang sosial merupakan satu usaha murni yang berperanan besar dalam membentuk masyarakat berakhlak, beradab dan beriman yang berasaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui setiap saranan harian, masyarakat bukan sahaja diberi panduan untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, tapi juga digerakkan untuk menilai kembali peranan diri sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan tertinggi dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia sesama manusia. Kedua-duanya menekankan bahawa kesejahteraan sosial hanya dapat dicapai apabila nilai kasih sayang, keadilan, tolong-menolong dan persaudaraan dijadikan asas kehidupan masyarakat. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali satu sama lain." Ayat ini menegaskan bahawa perbezaan bukanlah alasan untuk bermusuh, tetapi ruang untuk saling memahami dan hidup dalam keharmonian sosial. Berikut merupakan surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahawa semua manusia adalah sama di sisi Allah dan kemudiannya hanya diukur melalui ketakwaan, bukan keturunan atau bangsa. Program Satu Hari Satu Saranan bukanlah sekadar memberi nasihat, tetapi membangunkan kesedaran sosial dalam setiap individu. Ia membimbingkan masyarakat Islam untuk menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan utama dalam setiap urusan sosial. Hal ini dapat menyemai nilai akhlak dan empati dalam hubungan sesama manusia. Justru itu dapat menolak unsur negatif sosial seperti fitnah, perpecahan dan kezaliman. Apabila saranan-saranan ini diamalkan secara konsisten, maka lahirlah masyarakat yang seimbang antara pembangunan rohani dan sosial. Sebagai penutup, program ini menzahirkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah sekadar bacaan, tetapi panduan hidup yang sebenar untuk membentuk sasiah insan dan perpaduan masyarakat. Melalui penghayatan saranan harian ini, setiap individu Muslim dapat memahami bahawa tanggungjawab sosial bukanlah hanya pada diri sendiri, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kesatuan, kasih sayang dan keadilan
yang digariskan dalam Al-Quran serta ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menjadi asas kepada pembinaan masyarakat yang sejahtera dan dirahmati oleh Allah SWT. Berikut adalah saranan-saranan yang berkaitan dengan bidang sosial yang telah dihuraikan. Saya berharap melalui program dan video ini dapat menyuntik nilai kerohanian pada kalangan penonton serta dapat memberi manfaat agar diredai oleh Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.